Apa yang kena tu? Oi, dia sudah tarik oh. Oh, itu dia. Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, hari ini kita bersiaran lagi lah. Siaran lagi tempat yang biasa lah, tempat yang mungkin menjanjikan ikan tanda banyak-banyak sikit. Oke, hari ini tempat biasa lah. So hari ini kita hadir lebih kurang dalam pukul 11 lah ni. 11 kita lewat sikit hari ni. So kita akan mancing dalam 2-3 jam. Kalau ada rezeki Alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki kita tumpah berdarah. So minta-minta adalah hanyalah tangan kalian hari ni. Okey. Okey sahabat. So tanpa membuang masa kita terus pergilah. Saya belum set up lagi. Pancing semua dekat sini. Isi saya dah ada sana. So kita tengoklah. Pada sahabat-sahabat semua, harap semua sahabat-sahabat terhibur menonton video saya kali ini. Okey, semoga ada hasil yang lumayan. Okey. Okey, kita terus memancing. Okey, lanjut. So dua pancing ni kita dah set upkan udang hidup. Tengoklah kalau ada rezeki. So isi saya pun dah set up, ada dalam tumpul lah. So kita tunggulah tengok hasilnya. Okey, lanjut. Apa yang kena tu? Oi, dia sudah tarik oh. Oh, itu dia. Tak mau lawan lah. Oh, itu dia. Tengok sini. Bawa sini. Takut cara aja sangkut. Okey. Okey. Oh, padu. Okey, lanjut. Ikan bolos. Bolos. Perut. Oh, okey, lanjut. Apa yang kena? Apakah ikan ini? Lain macam yang ada duri apa? Iyalah. Anak duri. Okey, kita lepaskan balik lah. Okey. Lanjut. Melengkung tu. Ikan apa tu? Oi. Padu. Oh, angkat sini. Padu. Jauh tu nak pergi angkat ambang. Aduh, tapi okey lah. Tu dia. Padu. Alhamdulillah. Okey, lanjut. Ikan apa tak tahu. Kecil kot. Ikan kecil. Ikan lembu. Ikan lembu. Ikan lembu. Kita lepaskan. Kita tengok apa yang kena. Oh, padu. Strike. Kamera tadi lambat buka. Oh, padu. Okey, umpan udang ni. Okey, kita try lagi umpan udang. Oh, jatuh.
Okey lah, setakat ni sajalah video konti lah. Kumpak lebih lah. Kita balik. Ikan pun tak mau makan. Pakan pun tak mau makan. Okey, jom balik. Okey sahabat. So kita berhenti setakat ni lah saja. Kita punya aktiviti mancing hari ni. Okey, nampak gayanya saya hari ni kumpul. So isi saya je dapat 3 ekor ikan tanda. Okey lah, padu-padu juga. So saya pakai udang. Lama-lama dia nak pakai udang, tapi rezeki dia ada, dapat dia seekor. Lagi tambah dapat 3 ekor lah ni. Ikan tanda padu-padu juga. Okey. So hari pun dah pukul 4 lebih dah ni. So kita nak balik lah. Cuaca panas. So kita balik. Nanti selepas ni nanti kita tunjukkan hasilnya. Alhamdulillah lah, ada rezeki kita untuk buat lauk. Okey sahabat, pada sahabat-sahabat jangan lupa subscribe, like dan share serta beri komen dalam ruangan di bawah. Okey. So kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saja hasilnya. Isteri saya yang strike kan, saya kumpul berapa. So alhamdulillah ada 3 ekor sebaya je semua. Besar-besar kan tu. Padu saiz lah. Okey, memang saya saiz panggang je ni. Okey. So alhamdulillah lah. Okey, pada sahabat semua. So kita akan jumpa lagi lah di lain video. Salam hormat dari saya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.